Hai semua. Hari ini kita nak memperkenalkan satu mesin yang penting tetapi sering dilupakan oleh semua, iaitu mesin floor blower. Selepas mop lantai ataupun kawasan itu basah, proses nak mengeringkan lantai itu ambil masa yang panjang. Dan ini akan mengakibatkan bahaya seperti tergelincir. Mesin floor blower ini direka khas untuk mempercepatkan mengeringkan lantai dan meningkatkan keselamatan. Floor blower ini sesuai dipakai di kawasan seperti tandas, pusat beli belah, dapur, wet market, tempat yang jual ikan sayur punya, kawasan yang basah. So, janji kawasan yang basah, mesin floor blower ini sesuai dipakai. You boleh on jalan berturut-turut 3 hingga 4 jam, no problem. Masa you nak tukar tempat, you boleh naikkan handle dia dan tarik. Okey, dengan roda ke bawah, you boleh tarik ke tempat yang sesuai dan mengandungi 3 speed, low, medium, high. Floor blower ini senang dipakai. Just plug on elektrik dan dia boleh jalankan. Tetapi ada beberapa perkara yang anda perlu memperhatikan. Pertama, kawasan sini jangan basahkan, okey? Dalam sini adalah motor, so jangan basahkan kawasan sini. Kedua, jangan ada sebarang barang kain ke, tisu ke, plastik yang melekatkan di kawasan angin. Ini akan mengakibatkan mesin ini overheat ataupun panas dengan cepat. So, tuan-tuan dan puan-puan, mesin ini datang dengan waranti dan sokongan servis. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan dah pakai mesin ini dan menghadapi masalah, anda boleh hantar balik mesin floor blower membuat servis dan waranti. Sebarang pertanyaan tentang mesin floor blower, sila menghubungi kita ataupun mesej kat bawah.